Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kek sarang semut yang senang nak buat. Okey, mula-mula kita akan cairkan gula dulu. Ni ada 1 cawan gula, kemudian masukkan ke dalam periuk untuk kita jadikan dia karamel. Okey, bila dah karamel macam ni, dah ada buih-buih halus tu, bolehlah masukkan 1 cawan air panas. Part ni kena berhati-hatilah sikit sebab gula karamel tu dia sangat panas. Okay, kita masukkan air tadi sedikit demi sedikit sehingga habis 1 cawan. Kemudian kacau dan hancurkan gula tadi. Okay, bila gula tu dah hancur semula, bolehlah masukkan 100 gram margarin. Kemudian kita tunggu sehingga margarin ni cair, dan bila dah cair tu kita suamkan seketika sebelum masukkan ke dalam adunan telur nanti. Dalam satu mangkuk yang agak besar, pecahkan 3 biji telur. Saya gunakan yang grade C. Masukkan juga 80 gram susu pekat manis. Okay, kita kacau telur dan juga susu tadi tu sehingga sebati. Okay, bila dah sebati tu, barulah ayatkan 120 gram tepung gandum, setengah sudu teh soda bikarbonat, setengah sudu teh baking powder, dan juga 100 gram tepung ubi kayu. Okay, kita ayak ke semua bahan ni supaya tekstur tepung tu dia akan jadi lebih halus, dan untuk nak kurangkan tepung ni dia akan jadi berketul. Okay, kemudian kita kacau rata. Seterusnya bolehlah masukkan air gula karamel tadi sedikit demi sedikit, kemudian kita kacau sehingga semuanya sebati, dan pastikan tepung tu jangan jadi ada yang berketul-ketul. Okey, ini dia dah jadi dah adunan untuk kek sarang semut. Tapi sebelum tu saya dah pun siapkan loyang yang telah pun dioleskan dengan sedikit margarin. Loyang ni saiz dia 18 cm. Okey, kita taburkan sedikit tepung gandum untuk nak elakkan kek nanti tu dia akan melekat pada loyang. Tapiskan adunan untuk nak elakkan tepung yang masih berketul tu masuk dalam loyang. Okey, kalau ada yang berketul tu, kita hancurkan pakai sudu ataupun garpu. Panaskan oven, kemudian bakar selama 40 minit pada suhu 160 darjah Celsius ataupun bergantung kepada oven masing-masing. Okey, bila dah masak tu, bolehlah keluarkan daripada oven dan sejukkan seketika. Sisip dengan pisau pada bahagian tepi loyang tu, kemudian barulah terbalikkan ke atas dulang. Ini dia kek sarang semut tadi dah pun siap diterbalikkan, dan saya dah potong satu bahagian. Kek bahagian dalam tu terbentuk sarang semut, ada lubang-lubang halus, dan rasa dia pun sangat sedap. Senang je kan nak buat kek ni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Bye.